Yang ini kita panggil telepon ayah. So kamu tahu apa maksud ayah? Kalau macam untuk orang sini, dia starting pun dia tengok sini. Ayah. Banyak betul. Kita buat sekarang kita baru pintu masuk ya. Jom. Siapa ni ada banyak bayi tu. Ini apa? Dia lah betul. Ini. Apa yang punya? Mau pakai sekali naik. Kita jadi guidance ya. Sampai. Memang belah sini dulu. Balik kiri. Oh, balik kiri. Aduh. Aduh, krimen. Nanti kita ngungkit. Tak. Kita buat diam ya. Duduk diam. Habis payung ah. Nanti tu sebelum balik grup dan dia semua. Bukan grup tu je. Yang tu soalan dia tu semua tu dah. Tak kawan dah. Kat habis semua kedai. Ni. Macam ni lah. Itu pun ada guidance, kita je ada. Okay, so yang ini untuk dekat pun ni, kita nak buku yang jumpa pergi. Just korang akan dapat beli yang perbezaan untuk satu bantuan sahaja dalam gua ni. So kita gotong burung lebih pada macam ni. Gotong burung pula, gotong burung lah gol nombor 1 yang terbesar untuk Menanjung dan gol nombor 1 Report want to go digital match. Oh, potong ni. Abang ni buat marathon kat sini. Semua dekat tu. Abang lah kat kita. kita okey ke orang masuk bang. Masuk mana? Sebab yang tak ada topi semua dekat. Bukan orang lama. Awak jangan ambil. Terus. Oh, dah habis. Awak nak ambil gambar. Tak nampak lah kau tak gambar pun. Mesti mencari pasal mana siut. Ha? Sampai atas sana je. Ya, dah kita banyak ikut nak beli sini. Pusing beli? Habiskan. Banyak orang untuk banyak orang ni je. Banyak. Yelah kesian rapi. Bila nak naik lori tu? Baik naik lori tadi. Tu. Kesian Hafiz. Bayar mahal untuk kita penat sendiri. Jangan nak raya lagi. Betul lah kita tak ada guide lah. Ini kalau kali kasar ni daki ni sakit siap lah. Nak kena buka hoodie aku ni. Banyak. Doh, aku dah pakai baju sini. Panas eh. Dia orang Kelantan太久啊。Nampak. Kita rekod dah aku buka baju.
Takut kan dia kata tadi setengah jam. Mana Kita habiskan 10 minit ni. Tak ada kan? Kan pergi balik sejam. Tak, naik atas tu habis dah pusing balik. Ya. Malam sama aku pergi ngurut dia tulis tu sejam 15 minit. 30 minit je dia urut aku. Anjing. Aku rasa macam nak bagi tahu je macam lama lagi bang. Tak apalah. Gila macam api je lagi fit pada kita. Ya tu. Habis dah pergi nyanyi habis. Jangan ni bis jom. Lambat. Tahun depan boleh lah. Acah kau. Iya. Tengok. Tahun depan mesti aku dah prepare. Mental. Tapi kau kan suka last minute. Uish. Kalau kau apa? Ngurus besok. Besok kau habis. Asyik kau pun panas lepas lah. Ha. Kau berisi macam ni pun dah handsome. Asyik panggil kau itu. Tak, dia pandang je. Aku dah perasan banyak kali dah. Daripada aku jalan belakang tu dia nampak. Menggedik-gedik je. Makin nak panggil. Menggedik-gedik je dengan Asyik. Wish. Macam ada kucing. Aku rasa boyfriend ni pun ini pun berisi kot. Dia minat wangi kot. Weh, ini ride ke jogging? Macam Cik In awal ni. Weh, itu kamera kau ni. Ha? Kamera kau. Tunduk lagi. Okey dah. Oh, tak ada cakap tadi jalan-jalan. Dah penat ni. Nak santai tu betul. Nak santai tu betul lah. Aktiviti tak betul. Ada lagi loh. Ada lagi. Bedal. Katalah. Ni baru tua Wan. Oh, dia ada tulis. Mana? Tua Wan and dia. Receipt kan kau receipt? Right. Okay. So platform nombor 3 ni apa nama? Jauh punya kita jalan. Untuk hari ni kita boleh tengok model dalam. Kau lihat tu? Apa? Jom juga. 当中下大雨喝到夜过来。 Habis. Air aku dah habiskan. Kat luar ada masuk air. Mesti RM4 ni. Ada. 附近有一个 Lima 店在 ribu. 跑。 Aduh. 不要放我。 Maksudnya kita datang bukan untuk belajar. Patutnya bila dia explain okay, batu ni dah lama. Maksudnya kita boleh kurang ke RM10 tadi lah. Ya tu. Tapi dia tulis tu memang tak ada tour guide. So 16 campur. Tadi RM203 Hah? Tadi berapa hotel? Kira. Backlog. Kalau dia suruh sampai sini memang kena ke? Tak, kalau dia tulis tour 2 habis sini Kata ada 2 macam tangga sekejap sangat lagi. lah. Tak, nak balik tu yang penat tu. Tour 4 itu lah. Go habis. Sini tapi range ni nanti bis. Ke? Cuma tak ada track lah, tak ada tangga. Dia pasir je lah. Kita memang tak boleh tengok. Ha? Kita memang tak boleh tengok. Tak tengok apa lah. Sama je. Kawan. Kita memang tak boleh tengok. Tak berhenti nak tengok. Yeah. Easy to call like the one that usually do vandalism, we call it human without brains. Kalau ada brother tadi India tu okey juga. Yang pegang itu tu. Biar. Dia pun cakap, bang masuk sini terus sini. So right here,
there was a soda straw that was still active on the stand. Oh, nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 dia straight ni je. Nanti akan jumpa signboard platform ni pun. Stop of the road tu. Di atas lagi. Sampai situ baru patah balik. Kena patah balik lah. Patah Top balik. 2 tu memang paling atas lah. Paling atas. Oh. Kita bayar untuk penatkan Tu ketinggian dia 125 meter. Oh, izin. Sampai boleh pegang sini tu. Oh. Atas sekali. So kiranya top 4 top. Tour 4 atas lagi, lepas tu masuk lagi dalam. Dia akan turun balik ke bawah. Dia akan pergi ke sungai. Jam 4 dengan 3. Kenapa kita tak top 4? Terima kasih bang. Okey, sama. Lebih pada menengok ya. Because it's hot outside. Okay, so let's imagine if the hot wind will push the cold wind inside. Okay, when night, the cold wind here can be hot. Sometimes the hot wind will be very light. Baju marathon ni. Ya, kau pendek. Kau balik lah. Yelah kau banyak join dapat free kan? Banyak kan free. Tak dapat free. Bayar yang macam yang ni lagi. Oh, okay. Betul. Betul lah. Betul aku bisik. Weh, bila ni? Mana? Pak Audo kan? Mungkin dia kata ada lagi. Harap tadi tempat habis. Kau tahu 125 kau mahal punya Indonesia kan? Ini nak songkir dia lepas. Kita dulu. Hello. Macam Islam ke? Kita habiskan. What wind from outside made cool wind in the cool. So that's a 7 Singaporean example. You do the team mining, and then when they do that, it's raining. So when it's raining, the water level is going up, so it's rushed inside. Right here, all of them get trapped. The water level will go inside. Dah dapat cuba banyak. Mahal ke? Oh ni lah. Baik. Check in terus ke? Kasih, tunggu dulu. Tak pun dapat sungai ke? Dia wine itu di mana lagi. Oh, angin juga tadi dia set up tempat. Dia dah masuk dalam.
helmet lagi panas tu. Ya tu, misalkan. Kamu habis. Dah santai. Santai. Macam. Oh, turun dah pusing. Tapi masalahnya dia tu mobil cerita. Kita kena turun ke? Tak. Dia tak boleh turun. You hear what happened to Jaron yesterday? Oh yeah. No, he's upset on this. Oh, itu dah. Habis dah. Sekejap, nak sentuh dulu sekejap. Sentuh. Aduh, weh. Balik boleh sentuh ni. Oh, balik. Ah. Sini. Ah, sampai juga. Dah dapat kepastian bahawa fans MU semua dah selamat keluar gol. Sebab semalam dah menang 3-2. Glory United. So alhamdulillah fans MU semua dah selamat. Ha. Dah keluar dah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sampai sini lah kita punya rescue saja. Ha. Ini lagi. Ha? Dia terus ni kan? Ha. Penghujung. Headlamp dengan baju kan. Bagi dia orang